29 Januari 2005, perasmian program E-Integrasi Milenium. Pada hari ini, dalam tahun 2005, Majlis Perasmian Program E-Integrasi Milenium disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Dewan Milenium Kepala Batas Pulau Pinang. Program yang disertai oleh 60 buah sekolah ini merupakan projek perintis yang menggunakan teknologi maklumat sebagai medium perhubungan antara pelajar sekolah di Pulau Pinang. Program ini mengandungi 10 modul maya dengan 150 adegan interaktif menggunakan teknologi menarik seperti unsur-unsur animasi, flash, sistem bunyi yang canggih dan perisian multimedia interaktif. Program E-Integrasi merupakan sebuah projek di bawah rancangan integrasi murid untuk perpaduan (REMUP) yang telah diilhamkan oleh Perdana Menteri pada tahun 1986 ketika beliau memegang jawatan Menteri Pelajaran. Program E-Integrasi berjaya menjadikan teknologi komunikasi maklumat sebagai pendekatan untuk mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan pelajar dan wadah bagi mewujudkan semangat muhibah dan menyemarakkan lagi integrasi kaum di negara ini.